Saya Wan Aizan Wan Abdul Rahman, bertugas di UTM dan sekarang melakukan penyelidikan mengenai bagaimana mengekstrak nenas. Kita sekarang menunjukkan proses secara manual untuk mendapatkan ekstrak fiber ataupun ekstrak serat daripada daun nenas tu dan menghasilkan kertas daripada nenas tersebut. Kita perlukan bahan kimia iaitu sodium hidroksi ataupun natrium hidroksida. Kemudian kita panaskan dalam alat yang kita panggil digester kerana ia akan mereputkan daun nenas dan serat akan terkeluar terpisah daripada daun nenas. Diharap projek ini dapat membantu penduduk kampung yang mempunyai ladang-ladang nenas secara kecil-kecilan, mengusahakannya, mengambil bahan buangan tadi dan mengusahakan untuk menghasilkan produk daripada nenas. Kebanyakan penanaman nenas di mana mereka membuang daun nenas, jadi kami mencari alternatif lain di mana bahan buangan nenas itu boleh dijadikan sebagai kertas untuk dijadikan kraft. Sebagai ketua kampung ini saya mengharapkan daripada penduduk kampung di kawasan khususnya Penang sini yang menjalankan usaha menanam nanas supaya ambillah peluang yang dicipta oleh Pak UTM ini di kerajaan untuk menolong kita. Maka janganlah buang masa lagi dan lihatlah dan renungkanlah apakah kebaikannya